Kemudian ada orang cakap, tuan-tuan dan puan-puan, apa setiap malam nak buat solat taubat? Apa dosa sangat yang kau buat? La ilaha illallah. Ada orang setiap hari buat solat taubat. Kita bertaubat ni bukan sekadar salah kita semalam. Kita buat solat taubat ni salah kita bertahun-tahun, tuan-tuan. Dengan dosa yang pernah kita lakukan berpuluh tahun tu, tuan-tuan dan puan-puan, dengan satu malam kita buat solat taubat tak cukup sebenarnya. Betul tak? Tak cukup. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi ruang dan juga peluang kita untuk tuan-tuan bertaubat kepada Allah. Selagi mana kita bernafas, selagi itu kita ada peluang untuk diampunkan segala dosa kita. Sebab itu syaitan akan cuba menghasut kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, sampai nafas kita yang terakhir. Jahat macam mana pun kita, tuan-tuan, nakal macam mana pun kita, jauh macam mana pun kita dengan Allah, selagi kita bernafas ni, kita ada peluang untuk diampunkan segala dosa. Pegang benda ni, tuan-tuan dan puan-puan.